Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, baik. Untuk video education kali ni kita study dia belajar lagi every price action dan juga market reaction di dalam market. So sekarang ni dekat Great Britain Pound Japanese Yen di dalam 1 hour 1 jam iaitu GJ ni. Apa yang kita boleh belajar sekarang dari segi technical analysis untuk price action dan juga current market price CMP adalah nombor satu daripada atas ni, tengok dia turun ni, apa benda dia buat ni? Dia buat downtrend kan? Dia buat downtrend. Macam mana nak define downtrend dalam satu time frame ni? Kita tengok support ataupun lowest yang keep on dipecahkan. Macam ni. Pada atas ni nampak dia buat sideways, support sideways pun dia break. Dia break. And then ni pun dia break, dia turun ni, dia buat sideways dia pun dia break. Itulah tunjukkan downtrend lah. Kita nak kena fokus pada sell. Kena fokus pada sell. Ni pun dia naik, dia buat macam sideways, reject dan sekali pecah. Pecah tunjuk minat untuk nak sell. Untuk nak sell. Alright. So, dekat sini pada atas ni nampak dia turun, bila dia keep on buat pecah macam ni, you kena fokus sell dulu. Sell. Bila nak hilangkan fokus dia sell, sampai dia buat benda ni. Dia lawan pula. Dia dah tak buat pecah bawah, tapi dia pecah pula atas pula macam ni. Mula-mula pecah bawah dan pecah bawah. Tiba-tiba sampai sini, ni pun pecah bawah juga. Ini pun dia pecah bawah. Dia pecah bawah juga. Dia buat sideways dan dia pecah bawah. Tiba-tiba dia buat sideways, dia tak pecah bawah dah. Dia pecah atas momentum candle solid hijau-hijau ni. Pecah belah atas pula. Kita tukar colour yang belah atas tu. Kita tukar colour buat warna hijau. Kita buat warna hijau. Dia buat hijau ni sideways. Sideways, dia pecah atas. Hilang suara. Cakap sekejap. Saya minum air sikit dulu. Ni penting Ni penting. Nampak macam tak penting, nampak macam basic lah. Video ni basic sangatlah. Basic ni penting supaya you tak kena game dengan market. Siapa yang tengah play video ni sekarang, yang tengah tengok benda ni sekarang, ada ajar apa benda ni? Basicnya benda ni, structure macam ni je. Tak penting lah. Apa siapa nak belajar benda ni? Jangan penting benda ni. Kadang-kadang kita terlampau ego, kita terlampau tinggi, kita melupakan benda-benda basic macam ni. Kita senang kena lipat dengan market. Benda dah bagi terang-terang depan mata untuk nak sell, kita pergi paku tekan buy. Lepas tu kena lipat. Benda kita heran kenapa. Padahal benda basic ni kita tak fokus. Walaupun basic penting. Sama juga macam ni. Oh, memang tengah downtrend ni aku sell. Kenapa aku kena lipat lah? Dia tak faham. Dah pecah dah pun. Harga dah tak ada istilah untuk sell lagi. Dia buat buy pula lah. Buat momentum. Dia dah kena fokus buy. Right. Nampak dia terus naik. Fokus buy. Walaupun basic penting. Dia jangan pandang rendah dengan ilmu basic. Basic penting. Ni pun dia buat sideways, nampak ni? Sideways. Pun kena pecah. Nampak keadaan yang kena pecah-pecah macam ni, you kena fokus untuk nak cari peluang chance untuk pullback, untuk nak buy pula. Bukan nak sell lagi. Macam tu. Alright. So yang ni nampak dia pecah bawah tak? Dia buat momentum, dia buat sideways pun dia pecah bawah ni. Ini boleh scalping untuk nak cari S pula. Nak cari sell pula sini. Dia pullback ni nak cari sell. Ini sama lah. Dia buat sideways. Sideways dia pecah agak ni. Dia pecah juga. Sideways sini market belum jalan kan. Nampak sampai situ je. Market belum jalan. Nampak jadi je sideways. Oh, ada juga pecah. Mungkin kat sini dia pullback balik. Kat mana Discount turun pecah ni. Pullback ni mungkin sell you dapat scalping. Tapi kita faham basic ni. Sampai bila you nak sell ni, you kena sedar. Kena ada kesedaran. You tak boleh tertipu dengan market manipulation ni. And then nampak ni sideways. You scalping sell ni. Sideways. And then dia pecah kat sini. Nampak ni. Dia pecah. You nak kena fokus untuk nak masuk B balik. Baik balik kat sini. Nampak ni. Dia pecah. Sini. Pull back untuk nak cari buy pula. Walaupun basic. Penting. Benda ni. Ni pun sama. Sideways. Turun naik pun dia pecah this one structure ni. Ni ilmu high, low, high, low, high tu je. Penting. So basic ni. Mahirkan basic ni. Bila mahirkan basic ni, barulah you boleh, orang kata apa? You tahu arah structure di time frame yang tengah trade. Contoh 1 hour ni.
You tahu apa you nak buat kan keluar awal ni. Aku tahu keadaan macam ni aku nak kena sell. Aku tahu oh dah buat keadaan macam ni. Oh aku nak kena buy. Oh dia buat macam ni. Oh aku nak kena sell pula balik. Oh dia buat macam ni. Oh aku nak kena buy pula balik. Jadi you kena keep repeat benda macam ni. Repeat tengok sentiasa tengok jangan terlepas pandang benda macam ni supaya nak mengelakkan diri dia daripada kena game dalam market.